Haikal Zulkifli, you were part of the Summit Flotilla first wave. Betul, first wave. Dalam first wave tu total ada berapa boat? Okey, untuk first wave kita ada asalnya daripada Barcelona kita ada 54 buah kapal. Tapi di pertengahan sampai sehingga ke intercept yang dipintas oleh rejim haram, kita ada 45 buah kapal sahaja. From 58? 54 54? berubah kepada 45. So around 9 boats. Yes. That went missing. What happened? Ada bot yang memerlukan pembaikan, maksudnya rosak di tengah jalan, dan ada juga bot yang telah disabotaj sebenarnya. Sabotage. Sabotage. Sabotage dari segi apa? Like sawan from the inside saja rosakkan bot ke macam mana? Betul. Kita ada maklumat yang kita dapat daripada rakan-rakan kita selepas berbincang, kerana dia ada beberapa individu yang memang naik kapal, beberapa kapal, dan setiap kapal yang dia naik ini semua kapal tu rosak. Oh, that story. Yes, that yeah, story, dia pernah apa? I think viral kat TikTok ke apa? Betul. Ada orang cerita pasal seorang ni, setiap kapal yang dia masuk, kapal tu akan rosak. Betul. Memang wujud. Dan kapal-kapal yang dia pernah naik tu juga kapal yang pernah saya naik. Which is ada kapal nama Adara, which is kapal ada daripada Barcelona yang dia pernah masuk dan pernah naik sama. Dia banyak kali juga masuk ke bilik enjin. Walaupun dia bukan electrician or engineer kapal, tapi dia still masuk ke bilik enjin untuk macam just check it out, macam itulah. Dia siapa? Dia declare as volunteer. Dia yang saya kenal. Dia orang apa? Orang bangsa apa? Dia from Italy. Okay, Italian guy. From Italy guy. Dan dia sebenarnya transgender. Oh. Dia apa? Perempuan tapi declare lelaki. Dia lelaki nak jadi perempuan. Dia perempuan nak jadi lelaki, betul-betul. Perempuan nak jadi lelaki. Betul. Okay, lepas tu? Lepas tu dia disebabkan kapal pertama tu rosak, bila pindahkan dia, kapal tu okey, boleh berlayar sampai kena intercept lah. Tapi bila dipindah ke kapal lain pula yang mengalami masalah yang sama. Siapa yang dapat apa? Siapa yang buat keputusan yang Mamat ni apa? Perempuan ni bermasalah. Selepas 4 buah kapal, steering committee, which is daripada Sat Tiago, ada daripada Tuan Nadi dan juga perbincangan lah dalam kalangan steering committee yang dalam Global Sumut Flotilla tu sendiri. Found out that this guy is a suspect. Mungkin agent Mossad ke? Mungkin boleh jadi. Tak ada gambar muka dia? Tak ada simpan. Ada sempat tangkap gambar dalam phone lama, tapi phone tu dah dibuang. Tapi dalam grup-grup foto ramai-ramai dia ada? Ada. Kalau gambar di Barcelona, sepatutnya gambar dia ada. Damn. So being part of the first wave, I guess adalah the wave yang paling berisiko. Betul. Right. Korang boat nombor berapa? Dalam line up towards Gaza tu, your boat was how far? What number was your boat? Kalau ikut boat kalau ikut formasi dia ada 3 boat yang paling depan, yes, boat besar, dan dia ada 8 baris. Saya boat baris yang kedua. The first barisan siapa? The first barisan adalah boat macam contohnya boat Alma, ada nama boat Sirius, dan juga boat Adara. Boat ni adalah boat yang besar. Yang dalam boat tu ada tak warga Malaysia? Ada. Siapa yang dalam grup pertama tu? Dalam bot Alma kita ada Ilya Balkis, kita ada Musin Wairi dan juga Sul Aidil. Bot daripada Sirius, macam bot Lanun ni, kita cakap bot museum yang dah 108 tahun, lebih tua daripada Israel. Kita ada Zul Fadli, lagi tua daripada Palestina. Lebih tua daripada Palestin, kita sebut. Lebih tua daripada Palestin yang dia telah dijajah. Kita ada Zul Fadli, kita ada Rushdi Ramli, dan juga Muaz Zainal dan juga Haikal Abdullah. That was the first barisan. First barisan. And you were the second barisan. The second barisan. Naik bot layar. Okay, so walk through the whole journey. Ada satu masa dalam berita there was drones. Yep. Way before. Lagi masih jauh daripada masih jauh lagi. Gaza. Betul. But you guys noticed banyak drone. Yeah. What happened? So kita masa kita dah berlayar daripada Barcelona, lebih kurang 7 hari ke 8 hari lah, dan kita baru sampai di Tunisia. Bila kita sampai dekat Tunisia ni, kita merancang untuk berehat dan juga baiki kapal yang rosak, sebab kita sebenarnya lebih banyak kapal layar, kapal-kapal kecil berbanding kapal-kapal besar. Jadi kapal-kapal kecil ni lah yang memerlukan penyelenggaraan yang lebih baik. Jadi selepas kita berehat hampir 2-3 hari di Tunisia, nampaknya ada cubaan untuk menghentikan perjalanan kita di Tunisia. Sebab itu mereka cuba untuk hantar drone, meletakkan bahan-bahan api yang boleh terbakar di atas kapal Alma dan juga kapal Ohwaila. Ada 2 kapal ni.
Jadi kedua-dua kapal ni, satu kapal Alma ni sebenarnya, kapal Alma ni waktu tu dinaiki kapal Alma dan juga kapal Family. Yang juga besar. Kapal Family ni dinaiki oleh Tiago. Yang kalau pernah biasa tengok Global Smooth Flotilla, Tiago ni daripada Brazil dan dia adalah antara tim yang lead lah. Kita ada juga daripada Greta yang juga menaiki kapal Family. Jadi sebenarnya mereka nak intimidate Greta supaya tak meneruskan perjalanan. Okay. So they put like bahan-bahan. Mereka hantar drone dan meletakkan macam bahan bakar untuk terbakar di atas kapal. You saw the drone fly in? Ada saksi yang melihat drone tu dekat dan dia terus jatuhkan bahan api tu ke atas kapal. Tapi bahan api tu tak meletup lah, dia just terbakar, marak dan sebagainya. Berapa kapal yang kena? Ada 3 kapal untuk satu malam. Esoknya ada satu lagi kapal yang kena. And this was at the port of Tunisia? The port of Tunisia. Dekat Sidi Busaid. Okay, that was like just to intimidate you guys lah. Intimidate. Itu adalah amaran-amaran lawan lah yang memang dimaklumkan oleh orang yang berpengalaman naik flotilla sebelum ni. Dia kata ini adalah perancangan-perancangan biasa yang cuba dibuat oleh sama ada Mossad ataupun orang-orang dalam yang cuba nak gagalkan misi ni. And then waktu that intimidation, ada tak peserta yang macam goyang sikit ataupun nak berhenti? Waktu tu kalau kita sebut daripada Malaysia, kita agak berdebar, mostly daripada Malaysia lah, tapi kita rasa tapi tak ada daripada Malaysia, alhamdulillah tak ada daripada tim Malaysia yang nyatakan untuk undur diri. Tapi daripada Eropah, daripada geng-geng yang Eropah ni, mereka ada rasa macam something keraguan, doubt. Jadi mereka rasa macam kalau macam ni lah dia boleh membahayakan diri kita. Jadi ada juga tanda-tanda waktu tu untuk ramai juga yang nak berhenti, tapi kita nasihat jangan lagi berhenti sebab ini semua adalah perang psikologi, ini semua adalah benda-benda yang cuba untuk dibuat oleh mereka untuk menggagalkan misi ni. Jadi kita teruskan. Haikal, you dah kahwin? Dah kahwin. Ada anak? Ada anak seorang. I mean, have you ever like waktu that perjalanan, especially when dapat intimidation macam tu, terfikir shoot my family? Pernah terfikir what would happen if something happens to you? I mean it's not easy. I can't betul respect siapa-siapa yang buat semua flotilla ni. And kebanyakan betul tak, dia ada family. Betul, most of the people that join this flotilla ada family, ada anak-anak. Betul. How do you mentally prepare yourself for this journey? Sebenarnya kita dah mentally prepared sebelum daripada misi lagi, sebab kita ada latihan lebih kurang sebulan. Dan daripada latihan selama sebulan tu juga kita dah ready dan kita dah berbincang dengan baik dengan family, dengan isteri dan juga anak dan juga ahli keluarga, ibu bapa, untuk supaya apa yang berlaku sepanjang dalam misi ni jangan terlalu risau. Sama ada kita pulang ataupun tidak, serahkan semuanya pada Allah SWT. Jadi ini adalah salah satu perkara yang kita kena lakukan. Kalau maksudnya saya ataupun orang lain tak lakukan perkara yang seperti ini, jadi ia mungkin kita tak dapat nak echoing the advocate for Palestinians. I mean, it's scary. The odds were against you. Right? Yeah. I mean, kalau kita tengok sejarah Israel ni, tak pernah orang tak pernah tembus. Whether it doesn't matter who you are, tak ada siapa pernah tembus. The chance of you entering Gaza was actually maybe less than 1%. Less than 1%. Do you believe this? Yes. Even though you believe that your chance to hantar bantuan is less than 1%, yes, there's a chance you might get imprisoned. Tetap pergi. Sebab kita percaya kepada usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan usaha yang kita buat ni bukanlah sebab kita dah declare awal-awal bahawa Global Smooth Flotilla ataupun Sumut Nusantara yang telah dicetuskan oleh Tuan Nadi ni, ia bukanlah salah satu usaha untuk menghantar bantuan semata-mata, tetapi ia adalah political movement, non-violence movement, untuk memastikan bahawa bila kita berada di atas kapal, semua orang akan bercakap tentang soal Palestin. Dan alhamdulillah benda itu terjadi sepanjang pelayaran kita. Kita dapat memastikan Sepanyol untuk terus mengekalkan konsistensi mereka untuk menyokong isu Palestin. Itali juga membuat perkara yang sama, Colombia, Venezuela dan juga negara-negara yang sebelum ni pro kepada Zionis, mereka juga beralih sokongannya kepada Palestin. Jadi ini yang kita nak. Mungkin selepas ini kalau kita hantar lebih banyak lagi kapal ataupun ada usaha yang lebih strategik dan sistematik, kita akan dapat menekan lebih banyak negara untuk memastikan Palestin. Ni Cap setuju. I think the Global Sumut Flotilla menggambarkan yang satu dunia telah lawan dan pertahankan
rakyat Palestine. I think that's something that I really commend the Global Summit Flotilla when you see different races, different religions. There was not just Muslims there. There was Christians. There was all kinds of religions and nationalities on that global flotilla, and you can see it was a global movement. So it was definitely the first. It was not hantar bantuan. It's more of a activist awareness. Number 2, number 3 will be the bantuan. Okay. So then you continue your journey from Tunisia. What happened after that? Okay, daripada Tunisia pula kita berlayar sehingga ke Porto Paolo, Itali. Kita berhenti sekejap sebab kita nak berkumpul dengan tim daripada Itali pula. Sebab kita ada tim daripada Itali. So kita berkumpul untuk resupply barang-barang makanan, untuk isi minyak, untuk baiki kapal juga. Sebab dalam pelayaran tu juga ada kapal yang mengalami kerosakan. Jadi dekat Itali, dia agak mencabar sikit. Okay, dekat Itali ni dia agak mencabar sikit sebab kita sebenarnya dalam perancangan Global Summit Flotilla, kita merancang untuk berlayar hanya dalam tempoh 2 minggu. This is expected time lah untuk kita berlayar. Tetapi dan ramai peserta, dalam kalangan peserta yang join Summit Flotilla ni adalah mereka yang ada komitmen. Mereka yang dah berjanji dengan bos, okay bos, saya ambil masa tempoh cuti 2 minggu ni je. Selepas 2 minggu saya akan balik kerja lah. Tapi benda tu tak terjadi. Dan benda tu lah sebenarnya bila di Itali menyebabkan ada ramai lebih kurang bukan sebahagian besar lah, tapi ada sebilangan kecil peserta yang tarik diri. Dan ada juga yang tarik diri ni dalam kalangan kapten kapal tu sendiri dan orang-orang yang penting dalam kapal. Dan selepas kita selidik, rupanya ada cubaan-cubaan juga sebenarnya orang dalam yang menghasut untuk memastikan kapten dan orang penting dalam kapal ni tarik diri supaya misi tak berjalan daripada Itali. Ini adalah cubaan-cubaan lain pula selepas mana mereka meletakkan drone, masuk menghantar drone dekat Tunisia. Mereka juga hantar orang yang menyusup di dalam kalangan peserta untuk tarik. Menyusup tu kira macam apa? Like agent Mossad turun padang? Macam lebih kurang agent Mossad. Ada orang offer duit ke? Mungkin ada juga. Kalau tapi ada ke kapten yang tarik diri? Ada kapten yang tarik diri. Tepat yang kita yang berapa ramai kapten yang tarik diri? Ada, kalau lebih kurang waktu tu ada lebih kurang 3 ke 4 orang kapten yang tarik diri. So 4 captains in Italy. Tarik diri. We don't know why. Tak tahu antara sebab. Johanna cakap mungkin antara sebabnya adalah sebab komitmen, sebab tak percaya lagi kepada misi, tak percaya. Ada yang cakap yang tak percaya. Tak percaya lagi kepada misi. Maksudnya dia kata Global Summit Flotilla ni just nak jeopardize dia punya nyawa. Ada kapten yang caw macam tu. Ada yang shout out gitu. And so kalau kapten tak ada, kapal pun tak boleh gerak lah. Kapal tak boleh gerak. Sebab walaupun kita nak menggantikan dengan first mate, which is pembantu kepada kapten, dia tak ada lesen sebagaimana kapten yang memang dah ada lesen international. Okay, so total berapa kapten yang tarik diri? 4 lebih kurang. So that means 4 boat yang tak boleh berjalan. Tak boleh berjalan? That means semua yang atas boat tu kena berhenti juga? Itu menjadi cabaran. Bila begitu perbincangan dilakukan, so steering committee daripada Global Summit Flotilla berbincang untuk cari kapten baru. Jadi waktu itulah kita ambil masa yang agak lama juga berhenti di Porto Paolo di Itali untuk dapatkan kapten baru. That's why you guys were long there. Yes, kita lama sangat dekat Porto Paolo. Kap fikir tak dapat kebenaran untuk gerak ke apa, tapi the issue was there. The Captain and the crew lah yang ada masalah. Nak tarik diri lah, nak macam ni lah dan sebagainya. So akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya kita dapat captain dan selepas perbincangan ada juga lah isu-isu kecil yang timbul, tapi kita selesaikan dengan baik dan alhamdulillah kita teruskan perjalanan daripada. Isu macam apa? Contoh? Isu kecil-kecil ni contoh macam isu politik dalam bot. Maksudnya ada orang yang tak selesa duduk dengan kapten ni, bergaduh. Ada racism juga sebenarnya yang berlaku. Share a bit more. I mean, this is things that we never hear about. Ada racism yang berlaku dalam kapal. Maksudnya sebab kita faham dalam dengan isu Palestin, kita ada juga golongan-golongan LGBT yang menyokong kepada usaha ni. Dan paling kuat golongan LGBT ni adalah di Itali. Mana kalau kita tengok rally demonstration dekat Itali untuk Palestin, mesti akan ada bendera pelangi lah. Ada, mesti ada. That's interesting. I never knew mesti that. Ada dekat Itali. Apa kaitan pejuang Palestin dengan LGBTQ? Okey, sebab mereka merasakan kelompok LGBTQ ni merasakan mereka ditindas sama seperti rakyat Gaza ditindas ataupun rakyat Palestin ditindas. Jadi perjuangan tu adalah satu aliran for real, like is that a real? Yes, this is a real movement. Dia real movement. And they were on the Global Flotilla. Yeah, kebanyakannya delegasi maksudnya delegasi daripada Itali, kru-kru daripada Itali kebanyakannya adalah daripada kelompok LGBT.
I see. So that's where the issue apa? Ada pergaduhan ke? Pergaduhan. Contoh, Antara siapa? Orang Malaysia ke? Yang I ketahui orang Malaysia ni banyak chill, lay back. Chill. Tak nak apa, takkan apa, masuk campur dengan internal politics. Yes. So yang apa? Isu tu antara siapa? Isu tu antara contoh macam saya juga menghadapi isu tu. Sebab boat saya daripada Barcelona ada 2 orang daripada kelompok LGBT. Which is On your boat? On my boat. Ada 2 orang. Which is bila kita introduce waktu awal-awal nak naik boat, kita cakap lah I'm a Muslim from Malaysia. Terus bila dia dengar I'm Muslim from Malaysia, muka dia dah lain dah. Tapi I cakap lah, last kali misi kita adalah misi yang sama untuk membebaskan Palestin. Terus dia rasa macam okey. Tapi sebenarnya sepanjang pelayaran dalam bot 7 hari daripada Barcelona ke Tunisia, dia tak selesa dengan saya. Okay. Disebabkan itu sebenarnya dekat Tunisia, nama saya patut ada dalam bot tu tidak ada. Oh, dia orang sabotage lah. Maksud nama tu tak ada, dipindahkan ke bot lain. Jadi macam itulah politicking yang berlaku. So ada juga benda-benda macam tu. Isu-isu kecil lah. Alright, okay. But tetap you guys move forward. Move forward. Kita move forward. Okay. Sebab objektif kita untuk pecahkan tetap sama. So walaupun these guys have different set of beliefs, tapi semua nak gerak kepada Gaza. Betul. Untuk bantu rakyat Palestine. Kita tak menerima. Mungkin ada orang Malaysia mendengar kan, kita rasa kita menerima LGBT. Kita tak menerima LGBTQ. Tetapi kita faham bahawa objektif kita pada waktu itu adalah lebih besar untuk pecahkan kepungan di bumi Gaza. It's a global movement. Global movement. I mean, there's different races, different religions, different set of beliefs. Yes. It is for them, it's a humanitarian mission, right? For humanity, for human rights. Kita umat Islam is much more bigger than that, right? So tell us after Italy, going towards Gaza now. Apa yang paling seram? Daripada Itali, masa kita ke Gaza, kita ada satu checkpoint terakhir lagi. Kita berhenti di Kepulauan Crete di Greece. Kita berhenti, itu pun agak lama, ambil masa lebih kurang 3 ke 4 hari juga. Sebab kita menunggu satu kapal lagi banyak kapal yang rosak, dan waktu itu juga ramai yang nak tarik diri. Lagi ramai yang nak tarik diri. So menyebabkan yang kita sebut tadi lah, daripada 54 buah kapal bertukar kepada 45 buah kapal. Tapi kita sebut bahawa bukanlah disebab tarik diri ni tiba-tiba. Tapi kita lebih highlightkan kepada berita waktu tu adalah banyak kapal yang rosak. Jadi bila kapal rosak, kita kena restructure balik peserta-peserta yang dalam kapal yang rosak ni untuk pindah ke kapal lain. Tapi yang tak muat dalam kapal lain ni, kita terpaksa untuk tugaskan mereka di lapangan pula. Sebagai contoh, ada beberapa rakyat Malaysia lah yang dihantar pula ke Malaysia untuk ditugaskan sebagai land crew. Total how many rakyat Malaysia yang pulang waktu tu ada 7 orang. 7 orang. Memang mereka tak boleh nak masuk mana-mana kapal sebab kapal memang dah penuh. Jadi bila kita bincang, ambil masa juga, dan akhirnya kita buat keputusan. Sumun Nusantara Command Center di Malaysia juga buat keputusan untuk kita bawa mereka ke Malaysia lah, untuk ditugaskan. So moving forward towards Gaza, apa yang paling seram for you? Paling seram tak pasti lagi apa yang paling seram. Sebab kita dah expect the worst. Sangat-sangat expect the worst. Sebab kita jangkakan memang kita tak akan balik dan ditembak mati. Itu je. Really? Yes. Semua? You telling me every person on that boat, every person in that boat, they were prepared that kemungkinan besar kena tembak? Kena tembak dan mati dan takkan balik lagi ke Malaysia. Sebab kita dah... For real? Yes. Everyone? Kita dah jangkakan the expected worst, the worst case scenario. Sebab kita kalau sebelum ni semua orang boleh jangka kita akan dipintas dan ditahan, tapi kita dimaklumkan daripada awal pelayaran lagi kita mungkin akan mati. Jadi possibility untuk mati itu 80%. Sebab mereka dah bersedia dengan mereka cuba untuk tutup dengan kapal. Sebab sebelum ni kapal yang dihantar flotilla hanya sebuah ataupun paling tinggi 5 buah. Tapi kali ni kita hantar 45 buah. Jadi kemungkinan untuk dia tahan setiap satu kapal tu mungkin menyusahkan dia. Jadi apa yang dia boleh buat adalah untuk bom kapal. Itu paling mudah. Bro, respect. Honestly, respect. I'm a bit speechless. I don't think there's many people brave enough to do that. You know what I mean? I know selepas ramai dah balik ni, ada segelintir lah yang buat rakyat sedikit keliru ataupun was-was dengan the movement. I think maybe it's just I won't say the excitement. I think is not everyone can deal with fame or camera. Setuju. Not everyone can deal with fame and camera. Ada orang yang yang pejuang ni, dia tetap pejuang.
ada orang yang tiba-tiba dapat fame and camera, dia tiba-tiba jadi excited, and the excitement terlepas apa, it just came out. Yeah. I won't say names lah. I mean, I won't say names, but the fact that everyone on those boats knew that there's a high chance they would not come home. Yeah. Hey, respect, brother. Cat pernah cuba masuk in that viral case dulu. Kita gagal hantar bantuan. And even then, there was protection from Askar, like kita punya convoy from Mesir waktu tu ada protection dari Askar. Korang langsung tak ada protection. Tak ada protection. Not a single protection, and you knew you might not come home. Yeah. So now you're nearby, dah hampir sampai. What was the intercept like? You were the second barisan. Second barisan. So the first barisan korang dah dengar dah dari dalam radio yang shoot. Yeah. Kita dah kena intercept. What was the radio? Was it hati-hati? Guys, stand by. Prepare yourself. What was the conversation like between the first barisan and second barisan? Okay, baik. Kita sebenarnya ada 2 malam yang kita bersedia untuk di-intercept. Satu malam tu kita dimaklumkan dalam pukul 8 malam di sana lah. 8 malam di sana. Pada waktu tu di sini lebih kurang pukul 1 pagi. 1 atau 2 pagi. Jadi waktu 8 malam tu kita di sana memang dah gelap. Dan kita dimaklumkan waktu tu ada kapal yang cuba untuk ada macam kapal yang berpusing dekat kapal Alma. Kapal yang bahagian depan sekali lah yang menempatkan waktu tu ada Tiago dan orang-orang yang ada prominence figure. Dan juga waktu tu kita dimaklumkan, okay, kita kena bersedia. Malam ni lah kita akan kena intercept ni. Tapi rupanya tak. Dia just macam nak kacau kita. Dia nak jamming kita punya sistem communication. Dan waktu tu dia ada, bila Israel ni, bila dia dicuba untuk jamming, dia akan pasang lagu-lagu yang ada kaitan dengan orang yang ada dalam kapal. Sebagai contoh, lagu-lagu through the radio? Dia macam turn the radio, dia letak radio dia akan pasang, dia macam siarkan lagu lah untuk ganggu perbualan. Dekat mana? Dekat atas boat? Dekat atas boat. Oh, you mean on their boat? On their boat. Diorang pasang lagu kuat-kuat? Lagu apa? Pasang lagu contoh. Dia siarkan dekat kapal Alma, which is ada Greta daripada Sweden. Dia siarkan satu lagu daripada penyanyi ABBA. Kalau pernah dengar penyanyi Sweden, Swedish singer. So dia pasang lagu tu, disiarkan seolah-olah macam nak intimidate Greta lah. Tapi sebenarnya Greta tak terasa macam tu pun. Dia kata, alah, setakat pasang lagu, aku suka je lagu ni. Tapi itulah antara gangguan-gangguan yang cuba dibuat. Kalau sebelum ni, apa yang mereka buat adalah mereka akan pasang lagu yang epic supaya kita tak boleh nak communicate melalui VHF. Okay. Dan mereka akan jam kita punya internet Starlink di atas kapal. Dan memang kita tak boleh nak communicate langsung lah melalui apa sahaja. Back on the song, diorang ada tak main lagu Malaysia? Tak ada, setakat ni tak ada. Dia tak ada main lagu Malaysia. Mostly dia akan main daripada lagu Itali dan juga Sweden. So bila malam tu rupanya dia just kacau kita. Dia tak intercept kita. So alhamdulillah semua okey. So untuk esoknya pula, lebih kurang dalam pukul 7 malam, waktu tu cerah lagi. 7 malam tu kita dapat daripada VHF, daripada radio, makluman daripada kapal yang paling barisan hadapan lah. Mereka maklumkan, flotilla, this is Alma, we have been intercept, mayday. Selepas kita dengar we have been intercept tu, dan dimaklumkan flotilla, there are 20 vessels, unknown vessels that come approach us. 20. So be ready. Mayday. 2 kali diumumkan tu. Kita kapal yang belakang ni, kita dah nampak macam, okay, inilah malamnya. So ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Dan kita mula-mula tu rasa berdebar. Rasa sangat-sangat berdebar. Macam mana ni intercept ni? Padahal kita dah bersedia dah ni. Tapi kita still rasa sebagai manusia, kita rasa berdebar. Jadi kita pun dapat makluman, okay, kapal Alma dipintas. Terus tak dapat communication. Semua orang pun ada, bila tak dapat communication kapal Alma, communication tu dipindahkan ke kapal yang lain sebagai kapal cessation lah. So kita pun dengar, okay, bila communication tu dipindah ke kapal yang lain, kapal tu pula dipintas. Pun kita tak dapat makluman. Sudah. Kita pun rasa macam, macam mana ni? Macam mana kita nak coordinate ni? Pergerakan kita macam mana? Sebab kita mengikut kapal yang paling hadapan ni. Correct. So kapal yang ketiga pula dipas sebagai lead of communication pun dipintas dalam jangka masa yang sekejap, tak sampai selang 2-3 minit je. It's just like bam. Sekejap hilang. So yang tinggal hanya kapal-kapal layar kecil yang berada di belakang. With no senior leadership. No senior leadership and no coordination from the big ship lah, daripada depan. Jadi waktu tu dah malam, pukul 8 malam. Jadi apa yang kita buat, sebab kita dah pun diberi makluman dengan SOP macam mana, anda kata kalau semua kapal succession hilang, so apa yang kita buat adalah kita dah diberi koordinat. Macam koordinat apa yang for exit or? Koordinat untuk ke Gaza.
Okay. Sebab a different route. A different route. Okay. So macam mana kita nak ke Gaza, dia ada beri 2 pilihan. Koordinat untuk ke Gaza dan koordinat untuk ke Mesir. Jadi kita boleh pilih lah untuk ke mana. Okay. Jadi semua kapten kapal layar waktu tu yang ada lebih kurang 38 buah kapal kecil ni bersetuju untuk kita teruskan perjalanan ke Gaza. Semua communicate melalui radio. Okay, kita macam mana sekarang ni? Semua kapal besar dah kita pintas. Kita sekarang apa nak buat? Okay, kita teruskan ke Gaza. Okay, jadi semua teruskan ke Gaza. Dalam perjalanan kita ke Gaza tu, antara kapal-kapal kecil ni akan ada bot-bot macam bot pemantau daripada penjajah ni. Dia akan round setiap kapal, dia akan suluh lampu. Memang kapal dia laju, tiba-tiba dia akan ada. Kita takkan nampak waktu malam tu. Did you for you, what was the experience like? What time did they come to your boat? Ada kapal, memang kapal pemantau lah yang datang. Mula-mula kami dengan enjin je. Ingat enjin kapal kami. Memang waktu malam hanya dilimpahi cahaya bulan. So waktu tu kita tengok semua kapal kita nampak lampu kapal je, masing-masing jauh. Tiba-tiba ada kapal macam gelap berhampiran. Kapal Israel rupanya, kapal penjajah. Memang ada. Dia terus suluh lampu, dia tengok, dia nak tengok saja. Mungkin dia nak check berapa orang dalam kapal. Dia tengah reki lah. Dia tengah reki lah. Dia nak tengok berapa orang. Mungkin dia nak maklumkan kepada dia punya command center. Dia pusing setiap kapal kecil ni. Okay, that's it. Lepas tu bila kami jalan ke depan sikit, dia pusing lagi sekali. Dia check. So apa yang kami buat waktu tu, setiap kali dia lalu, kita akan angkat tangan. Sebagai bukti kita tak pegang apa-apa, kita tak nak berlaku kekasaran dan kita ready to be surrender lah. So apa-apa berlaku dia pusing. So lepas tu kapal kami jalan lagi ke depan. Kapal saya kapal Free Willy bersama dengan Dr. Taufik dan juga Harox. Ada 3 orang rakyat Malaysia. Jalan ke depan lagi sikit, sekali lagi dia pusing, check. Kali ni dengan speedboat yang ada lebih kurang atas speedboat tu 10 orang. Dicek. Speedboat ni, kalau makluman sebelum ni, speedboat ni adalah tanda-tanda sebenarnya untuk kita dipintas dah. Maksud dipintas ni, mereka akan naik kapal kita, akan ambil lah, rampas kapal tu. Tapi bila kita tengok, diorang tak ambil lagi, diorang just pusing lagi. Nak pastikan berapa macam kapal ni kat mana sebagainya. So perbincangan berlaku dalam kapal dengan kapten. Macam mana kita sekarang? Adakah kita nak stop atau kita nak teruskan perjalanan kita? Kapten cakap tak apa, kita teruskan perjalanan kita. Apa-apa yang berlaku, Allah akan pandu kita. My captain is from Switzerland, Turkish. Dia adalah orang Turki tapi duduk di Switzerland. Dan dia memang sangat teguh dan sumuk lah untuk terus pergi ke Gaza. Jadi kita cakap kalau captain setuju, kita semua kena bersetuju. Jadi kita teruskan perjalanan kita. Sampai kat depan, kita nampak ada satu kapal frigate penjajah sangat-sangat besar. Kapal-kapal ni kita nampak daripada jauh lagi. Kalau tengok cerita Battlefield, ada cerita macam kapal alien yang suluh lampu tu kan. Lebih kurang begitu. Disuluh lampu kat setiap kapal-kapal kecil ni dan dia tembak dia water cannon. Water cannon dia ni memang ada 5 lubang water cannon dekat kapal. Saiz water cannon ni saiz kayu balak. Bayangkan kalau kena badan kita yang kecil, kita boleh terpelanting masuk dalam laut. Dan sebab tu ada antara delegasi rakyat Malaysia yang memang cedera di muka dan cedera di badan. It's from the water cannon. From the water cannon. Sebabnya tak sempat nak mengelak, duduk di belakang kapal, dah kena tembak dan maksudnya tertolak ke bahagian tepi kapal lah. So sangat-sangat sakit sebenarnya. Dan ada kapal yang kena tembak. This was at night or? Night. Itu waktu malam. That's dangerous. Dangerous. Dan dah lah gelap. Betul, dah gelap. Dan kita tak boleh expect apa yang berlaku. Memang dia tembak, ada kapal yang kena tembak 2 jam. Kena tembak berterusan dengan water cannon. Bayangkan dengan malam, sejuk cuaca, dengan kesakitan, air yang berbau dan air itu juga menyakitkan kulit. Sangat-sangat pedih. Ada pernah viral near Al-Aqsa Mosque where diorang tembak air sewage. Air sewage on the streets just on purpose. Just to kacau orang yang nak pergi Al-Aqsa tu. Betul. Diorang memang kejam. Memang kejam. So that most likely that was not just normal water. Betul, not normal water. It might be sewage water. Boleh jadi kan. So bila kita cumanya kapal saya sempat mengelak dan mencelah, tak kena water cannon. Kita dah macam main game dah, mencelah macam ni sampai jarak kita di antara Gaza pada waktu tu lebih kurang jam 12 pagi. Awal pagi, saya ingat waktu tu 12 pagi sebab sempat tengok phone. 12 pagi waktu tu. Dan jarak kami dengan Gaza lebih kurang 55 batu nautika. Itu dah close lah. Itu sebenarnya antara yang paling close. Sebab kapal-kapal lain yang ada lagi jauh lagi kena intercept dah. Oh, you guys were quite late. Quite late. Kapal-kapal lain dalam pukul 9-10 malam dah kena ramai yang kena intercept. Kapal kami sempat lagi ke depan, antara kapal yang paling depan. Kena intercept pada jam 12 pagi. Jarak dengan Gaza 55 batu nautika. Dan waktu itulah bila kita di-intercept tu, barulah ada speedboat yang naik. Dan speedboat ni
kita kena tahu bahawa speedboat ni adalah daripada komando Shaytek 13. Shaytek 13 ni dia akan ada logo di sebelah kanan ni. Dia macam apa? Navy SEAL diorang? Macam Navy Seals lah. Navy Seals diorang memang elite of the elite, cream of the cream, yang memang ada logo dekat sini. Kalau cari dekat Google tak jumpa logo ni. Memang dia kena face to face tengok. Logo ni ada logo ikan yang sangat menyeramkan. Logo ada taring, macam logo penjahat, ikan yang jahat lah. Faham. So memang ada. That's the elite team. Ya, elite team. Okay, they came on board. What happened? Ya, bila dia naik boat, dia cuba untuk handle the boat dan dia akan tanya first soalan dia, who's the captain? So kita dah diajar bila dia tanya siapa kapten, kita takkan jawab siapa kapten. So bila kita tak jawab siapa kapten, setiap orang tu dia tolak kepala. Who's the captain? Who's the captain? Setiap orang. Dia paksa kita lah, dia macam ugut kita. Lepas tu dia cuba untuk tarik salah seorang kru kita untuk dibawa ke bawah. Which is kalau dibawa ke bawah ni mungkin boleh jadi apa-apalah, sama ada lelaki atau perempuan, dulu bahaya. Kalau perempuan memang akan jadi bahaya lah, mungkin dia akan roboh dan sebagainya. Tetapi lelaki pun dia akan buat benda yang sama. Faham. Dia akan buat benda yang humiliate that guy. So kita cakap, kalau kau nak bawa seorang lelaki ni ke bawah, kau mesti bawa kami semua. Jangan kau bawa dia seorang. Sebab kita nak jaga keselamatan kru masing-masing. Jadi waktu tu kita nego, kita paksa dan kita berkeras. Cakap bahasa Inggeris lah. Cakap bahasa Inggeris dengan bahasa Inggeris yang tak berapa Inggeris lah. Pelat jugalah. Tapi at least dia faham. So waktu tu dia kata, okay tak apa. Kita waktu tu bila kita cakap macam tu, dia pun macam senyap. Dan dia minta untuk kami semua yang ada di atas kapal yang macam menyerah diri. Kami dah sempat buang phone dah sebelum tu. That was the protocol. Protokol, gadget, dia orang intercept je, masuk je, buang phone. Buang phone, gadget, semua benda-benda tajam kita dah buang. So kita dah ready dan dia minta untuk kita turun ke bahagian bawah kapal, which is bahagian bawah kapal yang kecil. Ini adalah bahagian enjin yang sangat-sangat panas dan berkuat. Ditutup semua pintu udara kita. Untuk kita duduk daripada kita intercept tu nak sampai ke Port Ashdod taking 16 hours. 16 jam korang duduk dalam bilik enjin. Bayangkan. Dalam bilik enjin. Dalam bilik enjin. Di bahagian bawah. 16 jam. 16 jam. Berapa ramai? Ada 7 orang. 7 orang dalam bilik enjin. Dalam bilik enjin. No udara. No udara, ditutup. Dibuka pun kita minta dibuka sikit-sikit je lah. Tapi bayangkan 7 orang yang ada dekat bawah kapal. Kita dengan kita tak boleh nak buat apa-apa. Ya. Memang berkuat, panas, memang rasa macam-macam rasa. Hanya Allah yang mampu kita cerita pada Allah dalam waktu tu macam mana kita rasa. No food, no drinks. No food, no drinks. Dia tak bagi food, tak bagi drinks, tak bagi pergi tandas. 16 jam. 16 jam. So when you arrive, what happened? Bila kita arrive di Port Ashdod, kita dapat tengok lah, which is kita selalu cakap, kita sampai ke mana-mana bahagian Israel ni, ia tetap Palestin. So kita kena cakap ini adalah Palestin, bukan Israel. No Israel in the maps. So kita cakap okay, kita dah sampai Palestin ni. Kita cakap macam tu lah, gelap-gelap, sempat lagi bergurau lah. So bila sampai Psycho dia balik lah. Psycho dia balik. So bila kita sampai tu dalam pukul 3 ke 4 petang, sampai dekat Port Ashdod, kita diminta untuk bawa barang-barang keperluan yang kita nak bawa. So kita bawa semua barang kita, pergi ke satu tempat berkumpul untuk kita masuk ke pusat imigrasi lah, untuk dicek dan sebagainya, apa-apa yang dia patut check. So kita mula berkumpul di satu tempat, dia kumpul kat satu dataran. Waktu tu semua korang perasan tak semua yang lain yang kena tahan tu ada dah? Ada dah sampai dah. Okay, so at that time semua dah ada ke? Ada yang masih tak sampai lagi? Ada, paling last adalah daripada kapal Alma yang belum sampai. Itu yang paling last. Tapi ada yang juga yang dah paling awal masuk ke penjara. I see. Sebab dia sampai paling awal. Jadi macam saya mungkin sampai lewat sikit petang. Korang sempat tak berbual antara korang? Sempat berbual sebab kami duduk sebelah-sebelah. Cumanya bila kita berbual tu kita senyum, kita bagi isyarat je lah. So tanda semua okey. Kita nampak tengok muka delegasi Malaysia yang lain pun kita dah rasa lega, alhamdulillah. Ada yang tak okey tak? Ada yang kena teruk tak? Ada. Waktu tersebut. Waktu kita kena waktu kita di dataran, nak jadi cerita, ada Itamar Ben-Gvir datang. Okay. Dia datang, dia macam nak melawat kawasan. Dia nak tengok semua aktivis-aktivis yang ditangkap yang dikata teroris. Dia antara orang siapa-siapa yang tak kenal. He's one of the senior punya orang penjajah yang agak kurang ajar, agak racist. Betul. Dia sampai. Okay. Dia tengok dan bila dia sampai tu dia kata, "You are a baby Jewish killer. You are a terrorist." Dia cakap kat semua aktivis yang ada. Waktu tu kita orang bila macam tu nampak Itamar Ben-Gvir kot depan mata. Kita pun apa lagi, free Palestine lah. Kita main jerit, free Palestine, you are a terrorist. Kita patah balik pada muka dia. Bayangkanlah, dekat dataran tu ada lebih kurang 150 orang jerit pada dia seorang waktu tu kan. Memang ketah.
Sebabnya kita nampak, kita tahu dia ketar tu, bila dia nak belah tu, bila kita cakap macam tu, dia macam you are a terrorist. Dia balas macam tu je, dia belah. Dia nak angkat tangan dia tu, nampak ketar tangan dia. Dan saksi ni bukan 1-2 mata je, semua orang yang ada kat situ boleh dapat lihat. Boleh tanya semua yang ada terlibat waktu kat situ. Jadi disebabkan kita orang agresif waktu dekat situ, diikat tangan kami dengan kabel tight ke belakang. Dan kabel tight tu yang sangat-sangat ketat, yang menyebabkan waktu diikat dengan kabel tight tu, ada tangan yang antaranya tangan saya lah, yang sampai sekarang memang ada soft tissue injury. Dan boleh jadi juga ada masalah saraf yang memang sampai sekarang tak boleh rasa jari, ibu jari kan. Everyone had to type behind the back. Everyone. Semua lelaki, perempuan, orang tua diikat. Berapa lama diikat? Paling lama antara saya paling lama diikat 3 jam. 3 jam walaupun kita minta untuk longgarkan sikit je, bukanlah apa pun. Dia kata, I don't care. You can continue with your sick and your pain, dia kata macam tu. So kita dia sambil gelak-gelak lah, sampai ke ada orang tua tu memang pengsan sebab menahan kesakitan. Sangat-sangat sakit. Memang diorang tak kisah. Jadi selama 3 jam kita tahan di port immigration. Akhirnya kita dipanggil untuk check lah barang-barang kita. Kita diminta untuk bogel. Antara saya lah diminta untuk bogel, untuk check. Minta bogel habis? Bogel habis. Tapi bukan depan ramai lah. Bukan. Dalam bilik. Dalam bilik. Dalam bilik what? Is a interrogation room? Macam interrogation room lah. Macam bilik check. Dia nak check ada something ke. Tapi bilik tu ada lelaki yang check pakai mesin tu, macam kat airport. Dan ada juga seorang perempuan. So kita diminta juga untuk londehkan semua. Tapi bila kita check, dia tak ada kamera dekat body cam. So kita macam tak apalah, kita cabut je, tapi kita tarik balik cepat. Macam tu je. Faham. So bila habis check semua tu, setiap peserta dia diiringi oleh seorang polis penjajah. Dan setiap daripada polis penjajah ni, dia akan cuba untuk korek rahsia, terutama daripada delegasi Malaysia. It's like a one-on-one interrogation. Dia macam tu lah. Dia macam tanya dengan lembut. Dia kata, how are you? Seolah macam nak tunjukkan diorang ni okay. Macam be friend lah with us. Tapi sebenarnya diorang cuba nak korek rahsia. Terutama psychology from Malaysia delegation. Sebab lepas tu, bila diorang ni kebanyakan tak boleh nak berbahasa Inggeris dengan fasih. Jadi diorang banyak cakap dalam bahasa Hebrew. Once diorang maki Malaysia dengan perkataan yang saya rasa saya tak boleh terima. Diorang cakap Malaysia Khalaf, which is Malaysia is a dog. Terus saya respon, Malaysia is not the dog. Bila saya respon kepada polis tu, dia terkejut. Seolah kata, how come you know our language? Kan? Dia terkejut sebab dia macam nampak saya senyap dan dia tak sangka. Selepas daripada tu lah, layanan kepada saya dia agak teruk sikit. So layanan teruk, dia nampak macam kau ni mungkin boleh memberi aku risiko sebab kau tahu kalau aku berwarak sampai. When you say dia orang cuba korek rahsia, what sort of questions were they asking? Diorang cuba korek rahsia, cuba contoh Malaysia, soalan-soalan yang random sangat, macam soalan SPA. Malaysia ada berapa ramai populasi? Pejabat kerajaan dekat mana? Diorang tanya macam tu? Diorang tanya macam tu. I mean, they know these things. They know the things. Mossad knows everything, all the information about every country. Betul. Tapi dia tetap tanya juga? Dia tetap tanya juga. Nak tengok siapa respon. Lepas tu dia tanya siapa nama penuh Perdana Menteri, your Prime Minister, where your Prime Minister live. So dia tanya benda-benda soalan yang macam tu. They ask where the Prime Minister live? Yes. They ask where Prime Minister live. So kita rasa macam apa kaitan? Apa kaitan? Macam soalan sangat-sangat random. Soalan saya tak pasti macam mana peserta lain dapat daripada Malaysia, tapi soalan yang saya dapat lebih kurang begitu. Jadi bila macam tu kita tak jawab, kita senyap. Memang kita senyap je, tak respon, tak bertentang mata pun dengan polis tu. Sampailah ke tahap mana kita nak masuk ke truk tahanan untuk dihantar ke penjara. Waktu tu kita kena ikat mata. Kita sekali lagi kena ikat kabel tight di belakang. Dan kita ditendang ke bahagian belakang untuk duduk, untuk melutut lah. Sebab waktu tu memang saya pakai baju Malaysia, bahasa Melayu kebangsaan kita. So dia memang nampak daripada jauh, ni orang Malaysia. So memang dia akan buat something lah. So waktu dia nak cuba bawa masa saya masuk dalam truk tahanan untuk dibawa ke penjara tu, dia dalam truk tahanan dia ada bahagian yang memang orang duduk ramai-ramai. Di bahagian depan tu dia ada 4 bilik, yang mana 4 bilik ni dia sel untuk 2 orang, yang memang sempit. Dan waktu kita masuk, kita dimasukkan di dalam satu sel yang memang tak ada orang. Memang saya dimasukkan sebab dia kata Malaysia, you must sit here. Tapi disebabkan saya berkeras, dia tanya 2 soalan kepada saya. Tiba-tiba ni random juga. Do you like Israel? Saya tak jawab. Do you want to live in Israel? Saya pun tak jawab. Disebabkan 2 soalan ni dia jawab, dia terus hentak bahu untuk paksa saya duduk. Hentak, tekan. Lepas tu dia cuba untuk ikat kabel tight di belakang.
dia pijak tangan belah kiri dengan book dia, dengan tumit, tarik kabel tight tu sekuat mungkin, menyebabkan cedera juga tangan di sebelah kanan. Sampai sekarang lah masih sebenarnya tak okey dan masih memerlukan fasa proses untuk pulih lah. Now, at that time were you with everyone else masih or Tak, masa tu dah dengan seorangan dah. one-on-one? One-on-one. Oh dear. Masa tu dengan one-on-one. Jadi benda tu At menyebabkan that time you must have felt. Ya. Were you scared? Waktu tu dia tak ada rasa takut. Dia cuma ada rasa Sebab anytime je dia boleh buat Betul, something. betul. Betul tak? Betul. I mean if you're one-on-one, there's no more backup, tak ada saksi. I mean ada banyak cerita orang hilang, tiba-tiba hilang. Betul. Ada cerita where orang tiba-tiba disappear. You're one-on-one with this guy and you just tak cooperate langsung. Tak cooperate langsung. Sebab kita tahu kenapa kita nak cooperate dengan dia dan kita pun dah ready. Kalau dia boleh intimidate kita dengan cara macam ni, kita akan kacau emosi dengan cara kita. That time adrenaline memang at the peak lah. Kita Correct. rasa macam kita memang nak fight dia lah. Tapi fight dengan cara kita bagi silent psychology. silent treatment lah kepada dia. Sebab dia dia marah, dia sampai pijak tangan, dia sepak di bahagian pinggang untuk pastikan saya duduk dan dia kuatkan aircon di bilik yang memang tak ada orang tu, yang sempit tu, untuk pastikan saya sejuk selama perjalanan kita daripada Ashdod ke penjara Ketziot di Negev Beersheba lebih kurang 3.5 jam. So kita kena menahan sejuk tanpa jaket, dengan baju dengan pendek, seluar nipis. Wow. Selama 3 jam dengan kesakitan. Wow. Itu mental torture lah. And everyone went through this. Yes, everyone. That's crazy, bro. So, waktu tersebut, did you guys have any hope yang korang akan diselamatkan? Ada. Hope tu masih ada. Tapi kita letakkan terus worst case scenario bahawa kita akan lebih lama di penjara. Kita akan pulang, tapi mungkin tempoh di penjara lebih lama lah. Roughly? How long do you think you'd be in jail at that time? 2 nights. Mungkin sebab 2 nights. You thought you'd be there for more than 2 nights? More than 2 nights. Mungkin akan jadi seminggu ataupun sebulan. Kita dah jangka lah worst case scenario tu. Tapi Alhamdulillah lebih cepat sebenarnya. Kita Alhamdulillah. I know ramai yang ramai kata, oh PMX kita ni rajin main phone. Tapi semua tu bagi Cap membuktikan our Prime Minister was active. I mean, he was the Prime Minister was actively trying to get Malaysians home. Yeah. Benda tu kita tak boleh nafikan lah. And I feel like any Prime Minister would have done the same thing. But I think disebabkan hubungan PMX dengan the Turkish President Erdogan sangat-sangat rapat. And even in the recent peace deal, Turkey played a huge role in helping negotiate the ceasefire. So we want to say thank you to the Turkish embassy. Thank you. Thank you to Turkey sambut korang dengan sangat-sangat baik. luar biasa dan baik. And like it or not, masuk sekejap says thank you to the Prime Minister of Malaysia for being super active and bringing you guys home. Yeah. How did you feel when you got out? Bila kita keluar, was there any like a final ancaman before you left penjajah ni? Ada tak apa-apa kata-kata ataupun orang cuba buat? Sebelum keluar, saya ada berjumpa lagi dengan seorang polis yang iring saya dekat pusat immigration, yang mana dia tahu saya boleh bercakap bahasa Hebrew. Dan ada juga beberapa polis yang memang dah mark saya lah, sebab boleh bercakap bahasa Hebrew, dan dia kata macam ni. You can speak Hebrew? Yes, a little like fluently? bit. Yeah. So what did you learn? I learned after 7 October for the sake of research and education. So you want to know what they're saying? Yeah, what they're saying about the news they are portraying. Okay. So bila kita ditahu tu, ayat last sebelum saya dinaikkan ke bas untuk dihantar di port, ke port di Eilat, dia cakap macam ni, do you want to leave Israel? I can give you one Jewish girl and you married here. You doesn't have to go back to Malaysia. You just stay here. You help us to fight for the terrorism. He offered you a wife. Wife as Jewish girl, because they said that my name is like a Jewish guy, Haikal, like Haikal Sulaiman. So I can you jawab apa? Jawab no. I have a wife in Malaysia and I'm a loyal man. So dia kata I love Malaysia, not Israel. Pop, dia marah, ditarik terus masuk humban dalam bas untuk deport lah. Tapi kita waktu tu dia nak humban ke, dia nak pukul ke, kita dah macam tak apalah, kita dah nak balik dah pun. Dia tak boleh nak do more than that lah for physical abuse. Wow. Salute, brother. Welcome home. Thanks kid. What was the first thing you did when you reached Malaysia? First thing I did, I go to kedai buku.
untuk cari buku-buku. That's You went to a bookshop? bookshop. You didn't go hug your wife? You didn't go I meet my wife. What's the first thing you did? First thing I meet my wife and my family. Man, it make me nervous. Like, bro, you terlalu pejuang here, man. Okay. You went to see your wife. You hug your wife first. My wife. Okay, And masa tu isteri dengan anak dan juga ahli keluarga ada di lapangan terbang lah, menunggu juga. Jadi kita berjumpa, kita tunggu. Tapi esoknya lah pergi kedai buku. Okay, got you. So the first thing you did when you arrived was hug your wife and kids. Yeah. Diorang ada marah you ke tak? Ataupun like why? You know? Marah tak ada, tapi alhamdulillah bila once peluk isteri dan juga mak ayah, dua perkataan yang sama mereka ungkapkan. Mereka kata macam isteri dia kata bangga dengan saya dan please teruskan misi ni. Alhamdulillah. Same with my parents. Peluk dia kata dia bangga dengan Haikal, bangga with me, dan dia kata please committed dan sumuk dengan misi ni, pastikan berjuang hingga Palestin bebas. That's one. Bila sampai tu dia rasa dia tak nak menangis, tapi bila dengar perkataan tu dia rasa something yang ya Allah, aku dah lalui macam-macam, merisaukan family, hati family sepanjang aku belayar, ditangkap lagi dan sebagainya. Tetapi family aku tetap cakap benda yang sangat memotivasikan, meneruskan misi, jangan putus asa, jangan kalah, healinglah sebaik mungkin dan terus bangkit untuk berjuang. Bro, respect, salute, and alhamdulillah that every Malaysian is back home. Betul. Thank you to Turkey, thank you to the Prime Minister. And bro, I salute everyone on the Samut for being super brave. First time dengar detail what happened, just salute and respect, brother. Would you do a 2.0? Yeah, we'll do 2.0 from land and also from the sea, insyaAllah.